Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk mod, julat, median dan min. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 263. Kita akan sama-sama menjawab soalan 3 dan 4. Soalan 3, piktograf menunjukkan derma jogaton daripada beberapa orang penderma. Jadi ini dia punya piktograf yang mana ada dua bahagian. Yang pertama bahagian dia punya nilai wang RM4, RM5 dan RM6. Kemudian ada ikon senyum. Kita lihat ada 3 untuk RM4, untuk 5 2, manakala 6 satu ikon ni. Jadi setiap satu gambar ini mewakili 2 orang. Okey. Jadi kita lihat kepada kehendak soalan, iaitu soalan A. Berapakah bilangan orang yang menderma RM4? Jadi untuk soalan ini kita nakkan untuk 4 orang. Okey. Untuk RM4. Jadi kita lihat kepada gambar ni, daripada keterangan piktograf ni, kita boleh menjawab soalan ini, yang mana kalau 3, maksudnya kita akan darab semua ini dengan 2. Okey, kalau 1 pun darab 2, kalau 1 pun darab 2. Jadi kita boleh selesaikan di bahagian gambar ni dahulu. Maksudnya ada 3, maksudnya 3 darab 2. Jadi 3 darab 2 kita dapat 6. Kemudian untuk RM5, 2. Iaitu 1 kali 2, 2. Manakala ini pun 2. Okey, jadi ini semua orang. Okey. Okey, ini pun orang, ini pun orang. Okey. Jadi untuk soalan A, kita lihat kepada kehendak soalan. Soalan nak untuk RM4 berapa orang? Okey, kita dapat dekat sini 6 orang. Maka itu dah dia jalan kiranya. Jadi kita boleh tunjukkan pengiraannya, iaitu kita ambil 3, kita darabkan dengan RM4. Sorry, kita buat macam ni. Ayat matematik dulu iaitu kita ambil RM3. Di mana boleh. Kita nak ikon ni 3. So 3 darab 2 saja. Okey, so 3 darab 2. 2 ni orang lah. Jadi 3 darab 2, jawapan dia 6. Okay, 6 apa? 6 orang. Okey. Okay. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okay, masih lagi piktograf yang sama, yang mana soalan nakkan B, cari julat, mod, median dan juga min. Jadi kita lihat kehendak soalan ni ada 4 yang berbeza kehendak soalan. Yang pertama sekali kita letak dahulu nilai bilangan orang dahulu. Okey. Iaitu macam tadi kita tahu ini ialah 6 orang, yang ini ialah 2 orang dan ini ialah 2 orang. Okey. Okay, sekarang kita lihat yang pertama dahulu, julat. Okey, apa ni maksud julat? Okay, kita tulis dahulu maksud julat. Okey. S. Okey, kita tulis ni julat bersamaan. Maksud dia ialah nilai maksimum tolak nilai minimum, ataupun nilai yang paling besar tolak nilai yang paling rendah. Okay, jadi cara dia ialah kita lihat kepada bukan 6 tolak 2, tapi kita lihat kepada 6 dengan RM4 ni. Jadi cara dia kita buat ayat matematik dahulu, iaitu RM 6 tolak
RM4. Jadi kalau dalam matematiknya kita boleh jawab terus jawapan dia 2 Okey, kalau bentuk lazim ni sudah pastilah kita tulis RM6 tolak RM2. Okey. Melalui apa? Bentuk lazim lah kan. Jadi kita buat saja bentuk lazim. Sebenarnya boleh saja kita nak tolak terus Okay, so kita tulis ni RM. Sekejap. Ni bukannya RM2, bukan RM2 tapi RM4. Sebab RM4 yang paling kecil. Jadi kita dapat hasilnya RM2. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B yang pertama, iaitu julat. Okey, seterusnya kita nak kira B pula, iaitu seterusnya B yang kedua iaitu mod. Okey, jadi cikgu perlukan ruang dekat sebelah untuk kita jawab soalan ni. Okey. Baiklah, soalan seterusnya iaitu mod. Jadi kita tulis dahulu apa yang dikatakan sebagai mod. Kita tulis mod ialah nilai yang paling kerap dalam satu data. Okey, maksudnya yang paling selalu keluar dalam satu data. Okay, jadi macam mana kita nak kira mod? Kita lihat kat sini RM4 ni, kita tengok sini. Ni 622 ni ialah kita panggil sebagai kekerapan. Okey, kekerapan. Okay, jadi kita tengok gambar pun kita dah tahu dah 4 ni ada 3 kali. Sudah pastilah RM4 ni lah yang dikatakan sebagai mod. Ataupun kita tulis semula. Okey, kita tulis RM4 kita buat sama dengan 6 orang kan. So tulis ni 6 orang. Kemudian RM5 ialah 2 orang. Dan seterusnya RM6 sama juga satu gambar ikon ni 2 orang, jadi tulis ni 2 orang. Jadi yang paling kerap ialah yang paling selalu, iaitu 6 orang. Maka kita dapatlah RM4. Jadi kita boleh salin semula ayatnya, iaitu mod ialah RM6. Okey. So tulis sini RM6 apa? RM4 So kita tulis sini mod kekerapan ni bermaksud jawapannya iaitu RM4. Okey. Okey, jadi ini dia cara-cara menjawab soalan yang kedua, iaitu mod. Okey, tadi julat sekarang mod. Okey, kemudian kita kira pula median. Jadi di muka surat sebelah, okey, macam mana pula median? Jadi yang pertama sekali kita perlu tahu dahulu apa yang dikatakan sebagai median. Okey, so kita tulis ni median bersamaan. Okey, maksudnya iaitu data yang berada di tengah-tengah. Okey, kita tulis ni data yang berada di mana ni? Tengah-tengah apabila disusun secara menaik atau menurun. Okey. Okay, maksudnya kita kena susun dahulu. Okey. Jadi cara dia kita lihat kat sini. Kita ada RM4, RM5, RM6, kita susun. Okey. Jadi kita lihat RM4 ni ada 6. Jadi cikgu ringkaskan. Cikgu tulis dulu RM. So dia ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, kemudian kita ada RM5 ni 2 orang. Jadi kita tulis ni 5. Dan seterusnya untuk RM6 ni ada 2. Jadi kita tulis ni 2. Itu cikgu ringkaskan lah. Okay, jadi kat sini kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, maksudnya data ni ada 10, kita akan cari yang tengah-tengah. Okay, so cara dia kita potong hujung dengan hujung. Okay, potong satu ni, potong hujung, potong satu, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Jadi kalau data tu nombor genap, dia tak ada tengah-tengah. Maksudnya dia ada yang tengah-tengah ni data yang ke-5 dengan ke-6. Okay, jadi cara dia, dua-dua nombor ni kita kena tambah dan juga kita bahagi dengan 2. Oleh kerana nombornya sama, secara kasarnya dia akan jadi nombor tu juga. Okay, maksudnya 4 tambah 4. Okay, jadi kita macam mana kita buat? Kita buat kat atas ni. 4 tambah 4, kita dapat jawapan dia 8. Okay. Kemudian 8 ni kita akan bahagi dengan 2. Jadi 8 bahagi 2, sifir 2, berapa kali 2 dapat 8? Sudah pasti dapat 4. 4 kali 2, 8. Okay, maksud dia, data 4 ni lah yang dikatakan sebagai median. So kita tulis ni, 4 tu ialah RM4. Maksudnya data RM4 ni dah yang berada di tengah-tengah. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan median. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya untuk min. Okay. Jadi cikgu gunakan muka surat sebelah. Okay, kita nak kira min. Okay, kita tulis dahulu apa yang dikatakan sebagai min. Okay, min ialah kita tulis ni. Min sama dengan, okay, kita tulis ni hasil diperolehi. Min maksud dia ialah hasil diperolehi dibahagi dengan jumlah. Okay, apa maksud dia? Maksud dia kalau kita kata RM4 ni, kita kena hasil dia kena jumlah hasil. Maksud dia, kita kena tambah semua bahagi dengan bilangan. Okay, bilangan ni kat sini ada 622 ni ialah bila kita tambah dapat 10. Maksud dia, kita susun dahulu data ni macam data median tadi. Okay, so kita tulis, buat kurungan, kita tulis 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada RM5 ni 2. So kita tambah 5 tambah 5. Kemudian kita tambah lagi 6. Ada 2 orang kan? So tambah 6 tambah 6. Okay, jumlah ni ataupun hasil diperolehi ini kita akan bahagikan dengan jumlah kesemua orang iaitu 10 orang. So kita buat perpanjang, kita akan bahagikan dengan 10. Okay. Jadi langkah yang pertama, kita akan tambah dahulu. Okay. Jadi 6 ni, RM4 ni ada berapa? Ada 6 iaitu kita darabkan dengan 4. 6 darab 4 kita dapat 24. Tak payah kira. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 5 ni ada 2, so 10 lah. 6 ni ada 2, 12. Okay, bila kita tambah, kita dapat 6, 46. Jadi, untuk mengira min, kita ambil 46. Kita akan bahagi 10. Ni per so cikgu tunjuk bahagi 10. Okay, jadi sekarang kita nak bahagikan 46 dengan 10. Jadi kita buat dekat hujung ni 4, 6 bahagi 10.
Jadi sifir 10 lah. Berapa kali 10 dapat 40? 4, 6, tak ada, dia ada 4 je. So kita dapat 40. 6 ni sebagai baki. Jadi kalau baki kita tambah titik dan tambah sifar. Dan kita turunkan. Jadi berapa kali 10, 60? Dapat 6. Dan 60 kita tolakkan dan habis. Selesai. Jadi kita dapatlah hasil yang terakhir. Apakah nilai min? Jadi kita tulis ni 4.6 ni ialah RM. Okey, maksud dia RM4.60. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 3B untuk min ataupun bagaimana nak mengira min, iaitu hasil keseluruhan dibagi dengan jumlah. Okey, jumlah ataupun jumlah bilangan lah, hasil jumlah bagi bilangan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 3C. Hitung peratusan penderma yang menderma RM4 daripada jumlah penderma. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu kira peratusan penderma yang menderma RM4. Okey. Jadi sebelum kita nak tahu ni, kita kena macam biasa, tadi cikgu dah tulis, kita perlu nyatakan bilangan dahulu, yang mana RM4 ni ialah 6 orang, RM5 ni 2 orang, RM6 2 orang. Secara tidak langsung kita dapat hasilnya keseluruhan ialah 10 orang. Untuk mengira peratus, kita perlu perkan nilai yang kita nak, iaitu 6. 6 ni perkan dengan semua, iaitu 6 per 10. Okay? Jadi kita tulis 6 per 10. Kemudian sebab nak kira peratus, kita darabkan dengan 100%. Okay? Ini dia ayat matematiknya. Jadi bila kita dah buat macam ni, kita boleh buat permudahkan, yang mana sifar dengan sifar ni kita boleh permudahkan. Okay, jadi seterusnya kita boleh darabkan, iaitu 6 ni didarab dengan 10. Okay. Jadi 6 darab 10, kita tahu nilainya iaitu 60. Maka secara tidak langsung kita dapatlah mengira peratus, iaitu hasil untuk peratus menerima RM4 iaitu 60%. Jadi ini dia cara-cara menjawab soalan C. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Carta palang menunjukkan wang simpanan bulanan bagi 10 orang murid kelas 5 Gemilang. Okay, ini dia soalan ni. Wang simpanan ada nilai graf RM10, ada seorang. Okay, kita nak baca graf ni, kita lihat RM10, ni seorang, warna biru. Okay, RM10 seorang. Kemudian RM15 ada 4 orang. Kemudian RM20 ada 3 orang. Dan 25 orang. Oh, susah nanti keliru macam ni kan. So, lagi baik cikgu tulis kat atas ni lah. 1. Yang ini ialah 4. Yang ini ialah 3. Dan 25 iaitu 2. Okay, jadi kita nak lihat soalan A, yang mana kita akan kira dahulu tentukan julat. Okey, tadi cikgu dah maklumkan untuk mengira julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, macam mana pun cikgu salin semula untuk kita lebih faham. Okey. Okey. Itu dia. Nilai kerap dalam yang paling kerap. Ni mod silap. Julat cikgu silap salin. Median, mod. Okey, ni. Okey. So kita masukkan. Jadi kita ambil nilai maksimum iaitu RM25. Jadi tulis ayat matematik dulu. RM 25 tolak nilai maksimum RM10. Tulis RM 10. Okey, jadi kita boleh dapat jawapannya dengan menggunakan bentuk lazim. Okey.
Jadi tulis ni RM, letak unit dia, letak 25 tolak 10. Okay. 5 tolak sifar 5, 2 tolak 1, 1. Maka kita dapatlah mengira julat iaitu RM15. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan A yang pertama iaitu julat. Okay, kita kira pula mod di muka surat sebelah. Okay, seterusnya kita nak kira pula mod. Jadi macam mana nak kira mod? Mod ialah data yang berada di tengah-tengah, okay, apabila disusun. Itu median. Mod ialah data yang paling kerap. Okay. Ni mean, ni median, ni mod. Okay, kita perlu salin dahulu masuk mod. Okay. Mod ialah nilai yang paling kerap. Okay, jadi macam mana cara dia? Kita buat bentuk lazim. Buat macam jadual. Tapi tengok pun kita dah tahu dah. 15 ni RM4 4 orang kan. So apa cikgu tulis dulu supaya kita nampak kita keluarkan data tu. Okay, so kita tulis ni RM dulu RM 10. Okay, buat sama dengan buat 1 je. Satu RM 15 4 RM 20 3 dan RM 25 2 orang. Jadi kita dapatlah nilai 4 yang paling maksimum. Jadi kita salin semula mod data iaitu RM15. RM tulis mod mod warna hitam sekejap putih tulis mod sama dengan RM 15. Kenapa? Sebab data ini yang paling kerap iaitu nilai yang paling kerap iaitu RM15 seramat 4 orang. Okey. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita nak kira pula median. Jadi macam mana nak kira median? Nak kira median kita perlu faham dahulu maksud median. Okey. So median ni apa dia? Itu dia. Data yang berada di tengah-tengah. So cikgu kecilkan sikit lukisan ni supaya kita lebih faham. Okay, sebelum tu kita kena groupkannya, kita kecilkan macam tu. Okay, supaya kita boleh susun dengan lebih mudah. Okay, sekarang kita lihat RM10 ni satu. Jadi cikgu ringkaskan, cikgu tulis RM dahulu. Nanti kita ringkaskan 10 ni satu Maksudnya 10 ni satu je. 10. Kemudian 15 ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian RM20 ni ada 2. So tulis ni 20, 20. Dan air sekali 20 ni ada 3 3. Dan air sekali 25 ada 2.
25, 25. Bila kita susun macam ni, kita akan nampak data yang berada di tengah-tengah. Okay, so ni macam rapat. Ini cikgu turunkan ke bawah sikit. Okay, cara dia kita potong daripada hujung ke hujung. Okay, macam mana warna dia berbeza. Okay. Okay, sekarang kita nak potong 10 depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Okay, ada dua ni. Data ini kita kena tambah dan kita bahagi dengan 2. Okay, sekarang kita tambah dahulu 15 dengan 20. Jadi 15 tambah 20. Kita dapat 535. So, kita akan buat 35 kita akan bahagikan dengan 2. Okay, jadi ini bentuk lazim dia kat sebelah. Tulis 35 bahagi 2. Okay, sekarang kita bahagikan dengan 2. Sifar 2. Berapa kali 2 dapat 3? Okay, 1 kali 2 dapat 2. Okay, kita tolakkan dapat 3 tolak 1. Kita turun 5. Jadi sekarang 15. Berapa kali 2 dapat 15? Sifar 2, 15 tak ada. Yang ada 14 iaitu 7. Jadi 7 kali 2 kita dapat 14. Okay, kita tolakkan kita dapat 1. Jadi 1 ini baki. Okay, so buku ni cikgu kena buang. Minta maaf buku. Okay, jadi ada baki. Bila ada baki kita tambah titik. Dan tambah sifar. Seterusnya kita turunkan. Nombor sekarang iaitu 10. Jadi berapa kali 2, 10? Kita dapat 5. Kita tulis 10. Tolak dan selesai. Kemudian kita letak titik kat belakang. Jadi, apakah median untuk soalan ini? Kita dapat hasilnya iaitu RM17.50. Jadi tulis ni median sama dengan kita tulis median bersamaan RM17.50. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan 4A ni median. Okay, so kita tulis ni. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita nak mengira min. Okay, min ni ialah jumlah dibahagi dengan bilangan. Okay, jumlah wang ni jadi bahagi bilangan iaitu 10 kan. 10 orang. Tengok ni. Kenapa cikgu cakap 10? 1 ni kita tambahkan dengan 4. Cikgu kecilkan dulu. Tak apa, boleh kot. Okay, tak apa. Kita tengok ni 1. Kita akan tambah 4. Tambah 3 dan tambah 2. Jadi hasil dia 10. Jadi langkah pertama kita senaraikan dahulu macam kita kira median tadi. 10 ada 1. Jom tulis ni 10. Kemudian kita tambah 15. Tambah 15. Tambah 15. Tambah 15. Ada 4. Kemudian kita tambah 20. Tambah 20. Tambah 20. Kemudian 25 kita tambah 2 kali. Okay, jadi kesemua ni kita kena bahagi dengan jumlah semua sekali 10. So kita perkan dengan 10. Okay, langkah pertama kita tambah dahulu. Okay, so cara nak tambah dia kita tengok ni. 10 ni dia 1. So kita tulis ni 10 kali 1 ni. 10 kali 1 10 lah kan. Okay, so ni cikgu padam. Kita tulis 10.
Dan 15 ni kita darabkan dengan 4. Jadi 15 darab 4, saya tulis kat sini. Sinilah. 15 darab 4. 26. So, kita dapat 60. 20 ni ada 3, so 60 juga. 25 ni ada 2, 50 Okay, kita tambahkan sifar 6 tambah 6 juga, 18. Jadi kita akan buat 180. Kita perkan dengan 10 atau bahagi 10. Jadi kalau bahagi ni kita boleh mudahkan, kita potong saja sifar dekat belakang. Jadi kita dapat 18/1. 18/1 ni maksudnya 18 lah juga. Okay. Jadi kita terus dapat nilai wangnya iaitu RM18. RM 18 iaitu nilai bagi min. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan A untuk min. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, nyatakan pecahan murid yang menyimpan RM15 daripada jumlah keseluruhan. So, dia nak pecahan. Jadi, kita senaraikan dahulu bilangan tadi. Kalau RM10 ni 1, 15 ni 4, 20 ni 3, jadi 25 ni 2. Jadi, nilai untuk RM15 ni ada 4 orang. So, pecahan dia ialah 4 per semua sekali. Jadi, 4 per semua sekali kita dapat dari 10. Okay, ini dia hasil dia 4/10. Tapi dalam pecahan kita boleh pemudahkan dengan sifir 2. Tengok ni atas bawah sifir 2. 2 kali berapa 4? 2 kali 2. 2 kali berapa 10? 2 kali 5. Jadi nilai pecahan yang terakhir iaitu 2/5. Maka inilah dia cara-cara menjawab soalan 4B. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk mud, julat, median dan min bagi muka surat 3, nombor 3 dan 4 bagi muka surat 263. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian dari cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.